Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita di Bukit Katil Permai. Okey, tujuan kita di sini hari ini adalah untuk kita tukar Exober X-Pack ni. Yang lori ni memang keras sikit lah. Dan kita tukar juga dia punya fork kit sebelah depan ni, supaya dia lembut sikit. Okey, motor ni baru beberapa hari keluar. Jadi kita dah bawa, tapi memang rasa tak sedap sikit. Kilometer dia baru 126 kilo. Okey, ini kedai dia, Bison Motorworks ke Bison Motorworks. Alah, tak ada lah. Hari ni hari Minggu, tapi dia orang buka jugalah. Motor bawa dalam ke belakang ambil motor bawa depan. Ha? Semalam kat Penang kosong aja. Okey, inilah dia barang yang kita nak pasang hari ini. Propender 330. Macam nampak ada masalah. Order merah datang hitam. Macam mana nak buat tu? Jadi yang je lawa lah sikit. Kena ngam ni. Okey, kalau merah dia memang ada, tapi cuma dia punya saiz tu tak samalah. Dia 350. Jengkit lah sikit kot kalau kita nak pakai. 350 tak boleh. Tak saya rendah kan? Dia boleh rendah kan? Dia boleh rendah berapa jauh? Kalau ambil, itu ambil warna hitam lah. Cepat sampai hitam. Oh, kau dah WhatsApp aku tadi. Betul lah. Saya ambil dalam tu kamu. Okey, nampaknya kita terpaksa juga pasang yang tinggi ni. Kalau kita nak order yang 330 tu, lambat lah kan. Okey, kita tukar belah Exober belakang Kita ambil propender 350. Color merah. Ni kita punya komen. Kadi. Okey, kita pasang yang sebelah kiri dulu. Jadi okey, kita test dulu dia punya lubang ni. Okey, jadi untuk pasang yang sebelah atas ni, kena pastikan dia ada getah tu sebelah kiri dan kanan. Kena pastikan getah tu jangan sampai tertinggal. Kalau tak, bergegar nanti. Ni ada getah ni, ni keping. Oh ni. Kita betai kan. Belah belakang ni senang sikit pasang tak? Nah, depan dia sikit. Dia buang minyak. Dia buang minyak Yang ni yang string ada spare? Ada? Ha? Tu untuk berat. Berat 300 kilo. Berapa? 300 kilo. Mana? Apa ada 100 kilo? Aku 85. Ya, betul. Tu dia. Ni. Boleh. Tu peja je. Ha? Ribbon dia. Okey, jadi propender yang kita pasang ni adalah yang jenis X series. Jadi dia ada rebound dan juga ada compression punya adjustment lah. Bergantung kepada perat kita dan keselesaan kita lah. Okey, kita pasang yang sebelah kanan pula. Ha? Tadi nak warna merah, salah ambil tu hitam. Nak warna merah. Dah ambil warna hitam itu. Salah capai. Janji dia boleh rendah sikit. Boleh rendah. Sebab abang naik dorang. Kalau naik tu memang tegak sikit lah, tongkat. Bonggol. Sagak lah dia. Sagak. Okey, dah siap dah yang belakang ni. Sekejap aja kali ni pasang tak sampai pun 15 minit. Okey, jadi kita adjust dia punya ketinggian. Kita bagi rendah sikit sebab kaki pun tak berapa nak panjang.
Okey, saya tedah yang sebelah belakang, jadi kita buat pula yang belah depan ni. Okey, mula-mula kita buka dulu dia punya magat ni. Okey, kita gunakan YSS fork kit Dia ni lebih rendah sedikit lah daripada yang original. Lepas tu dia punya cornering dia lagi sedap, tak goyang. Dan yang lagi penting dia punya absorb absorb apa dalam bahasa Melayu, lagi serap Kalau yang pakai gendak tu, buat dia orang memang target kat bonggol lah. Memang kena. Pakai lah. Tak nak aku. Okey, dah tanggal lah. Yang depan ni dia ada leceh sikit lah nak buat. Kalau kawan-kawan, kau bagi dia ni. Ni kau tekan tu. Lepas tu nak bayar pun. Okey, kita buka dia punya cap ni untuk kita keluarkan dia punya kit Okey, kit ni panjang nanti kita akan tukar dengan yang lebih pendek, jadi dia lowered sikit lah. Okey, kita keluarkan juga dia punya spring. Okey, kita buat yang sebelah lagi. Okey, kita pasang balik dengan kit dan spring yang baru. Okey, lepas tu kita masukkan minyak yang barulah. Bang, yang ni lagi lembut ke apa? Dia lagi lembut ke apa? Dia lagi gendak. Lagi gendak. Lagi gendak? WhatsApp dah betul lah kan apa nak? WhatsApp dah betul. Sampai ke lain? Okey, settle dah satu exober. Okey, satu lagi. Ridwan anak buat. Anak buat. Ridwan nama dia kan? Dia kerja mana? Kau kerja mana? Dia kerja dengan bapak dia. Abang. Nampak macam tak macam tinggi lagi. Seat begitu kau. Untuk genda-genda tak boleh. Jadi sekejap bawa. Tak sedap Satu lagi sangat lah tu. Sangat bonggol. Bonggol lah. Okey, semua dah siap. Jadi kita test dulu dia punya ketinggian. Injek. Dah boleh jalan? Boleh jalan? Ya, boleh jalan. Okay, kita kasih turun sikit Okey, itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Kepada anda yang telah menonton video ni, harap dapat like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.